Hai semua. Yang ini Icha. Seperti yang korang tahu, Icha merupakan seorang pelajar yang cemerlang dan rajin. Tapi, dia ada satu masalah. Light off! Alamak, dah light off. Saya tak siap kerja lagi tapi dah light off. Macam mana ni? Jadi, kamu semua dah tahu kan apa masalah Icha? Nak tahu apa yang Icha buat lepas tu? Icha ada idea. Icha rasa Icha boleh buat something daripada bahan kita semula untuk memudahkan pelajar asrama. Icha rasa Icha boleh buat. Seperti yang kamu semua tahu, Icha merupakan seorang pelajar yang pandai. Jadi, dia mesti ada satu jalan penyelesaian. Apa yang dia buat? Mari kita sama-sama saksikan. Apa dilukis tu? Agak-agak apa yang Icha lukis Keesokan harinya. Tak terasa apa. Sekejaplah kita tengok kat dalam. Hai korang. Korang busy tak? Icha nak minta tolong. Icha kan dulu asrama. Icha insider. Tapi pukul 11 dah light off. Icha tak sempat nak buat kerja apa semua. Icha ada idea nak buat benda ni untuk mudahkan kerja Icha dari bahan kita semula. So korang tengok apa pendapat korang? Boleh ni. Menarik. Nanti kita bawa barang-barang, kita buat sama-sama. Boleh? Boleh. Besok kita mula. Okey. Thank you.